Sehari dua ni berita yang amat merisaukan. Kes jatuh dari bangunan dan terbaru di Komta Pulau Pinang memberi gambaran yang tidak sihat tentang kesihatan mental anak-anak kita. Saya sebagai pesakit mental bipolar melihat ini perkembangan yang membimbangkan. Atas inisiatif sendiri saya bangunkan chatbot kesihatan mental untuk memberi kesedaran pentingnya kesihatan mental sama kita jaga kesihatan fizikal. Kalau berminat boleh tengok di profil.